What's up guys, welcome back to my YouTube channel Magacek here. Okay guys, hari ni kita akan pergi bazar. Okay, kita akan pergi bazar ke ni. eh So guys, dah lama kita tak buat konten. Kali ni kita akan buat konten pergi bazar. Okay guys, so kita sekarang berada di bazar Kelantan guys. So let's go lah, korang tengok saya beli apa. Okay, so guys, kita ingin membeli murtabak dulu guys. Adik-adik saya nak beli murtabak tau. Nak. Tak apalah, kita cari makanan lain. Itulah, begitu ramai orang guys dekat Kelantan. Warga-warga Kelantan sangat ramai. Okay, let's go. Okay guys, kita beli kuih sedikit untuk pencuci mulut, orang kata gitu. So begitulah di bazar Ramadan. Tak tahu nak beli apa, kita beli yang untuk mengenyangkan perut saja. Okay, kita akan pergi ke tempat makanan seterusnya. Let's go. Okay guys, kita pergi ke kedai akok dulu guys, beli akok. Kita ada akok jagung, kita ada akok biasa. So budak ni nak beli akok apa? Akok biasa ya. Akok biasa guys. Akok yang nampak sedap. Okay, kita belilah satu ya. Okay. So guys, saya nak pergi cari makanan dulu untuk berbuka puasa. So kita tengok apa yang ada dekat bazar dekat Kelantan ni. So sorry guys. So guys, saya masih tak jumpa makanan yang saya nak beli. Mungkin saya akan stop dulu video ni, and then saya akan, bila dah jumpa makanan, saya akan record dulu. Okay, bye bye. Okay guys, saya dah jumpa makanan yang saya nak beli, iaitu saya akan beli Maggi kerabu yang ni. Korang nampak Okay, ni Maggi kerabu. So jomlah kita beli satu. Kak, saya nak beli Maggi kerabu kak. Mana kak? Kak, ada orang tak kak? Kak, saya nak beli Maggi kerabu kak. Tak ada orang lah guys. So saya kena tunggu dulu. Okay, tak apalah, kita akan tunggu orang, and then kita akan beli. Bye bye. Aku beli Maggi. Mau makan ke apa? Ayo duduk lagi. Betul, makan dah. Hah? Maggi juga. Dah. Okay guys, saya dah jumpa makanan yang saya nak beli. Saya beli yang simple-simple je guys untuk berbuka puasa. So saya beli Maggi kerabu dengan 2 air coklat. 1 air saya dapat free, iaitu strawberry saya beli and coklat saya free. Okay, so kita jumpa nanti ya guys, sebab bateri saya dah tak ada. Okay, bye bye.